Dalam dunia pada hari ini, segalanya berada di hujung jari. Namun, di sebalik skrin yang bercahaya, adakah kita benar-benar memahami makna ilmu? Saya, Wan Nurul Firas, pengacara anda untuk video kali ini akan mendokumentasikan tentang tajuk Ilmu di Hati, Teknologi Memperkasa Generasi. Sejak dahulu, ilmu menjadi asas pembentukan tamadun. Dari zaman dahulu hingga kini, manusia berkembang melalui pembelajaran dan penerokaan. Di dalam bilik darjah, generasi muda diasuh untuk berfikir secara kritis, memahami konsep dan membina idea baharu. Ilmu bukan sekadar himpunan fakta yang dihafal, tetapi nilai yang membentuk jati diri, disiplin dan integriti seseorang. Dengan bimbingan guru, pelajar bukan sahaja memperoleh pengetahuan, tetapi juga inspirasi untuk menjadi insan yang berilmu dan berakhlak. Kini, teknologi membuka ruang tanpa sempadan. Dunia yang dahulu terasa luas, kini berada di hujung jari. Dengan satu sentuhan, pelbagai maklumat dapat diakses dari seluruh pelosok dunia. Pembelajaran tidak lagi terhad kepada buku teks semata-mata. Platform digital, video interaktif dan kecerdasan buatan telah mengubah cara kita belajar. Pelajar kini boleh meneroka ilmu secara kendiri, mengikut retak dan minat masing-masing. Teknologi menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, inklusif dan berdaya saing. Gabungan ilmu dan teknologi melahirkan inovasi. Generasi hari ini bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta masa depan. Mereka mencipta aplikasi, mereka bentuk robot dan membangunkan penyelesaian kepada masalah dunia sebenar. Di makmal dan bengkel, idea-idea kecil berkembang menjadi inovasi besar. Kreativiti digabungkan dengan pengetahuan, menghasilkan sesuatu yang mampu memberi impak kepada masyarakat. Di sinilah pentingnya keseimbangan. Ilmu di hati menjadi kompas yang membimbing arah, manakala teknologi menjadi alat yang memudahkan perjalanan. Melalui kerjasama, perkongsian idea dan semangat saling membantu, generasi muda mampu membina komuniti yang berilmu dan berdaya maju. Masa depan terletak di tangan generasi hari ini. Setiap usaha, setiap pembelajaran dan setiap inovasi adalah langkah menuju dunia yang lebih baik. Dengan ilmu yang tersemat di hati dan teknologi sebagai pemangkin, mereka mampu mencipta perubahan yang bermakna. Kerana bukan sekadar untuk hari ini, tetapi untuk generasi akan datang. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sekian, terima kasih.